apabila menonton video ini, pastikan anda sekeliling terang dan jauh dari skrin. Malaysia bukan negara bangsa lah. Jangan cakap Malaysia negara bangsa lah. Kenapa ni? Taklah korang datang. Dia cakap apa tau? Dia cakap Malaysia negara bangsa. Betul lah, Malaysia kan satu negara dan banyak bangsa. Okey, cukup. Kita tanya kepada pakar. Kau apa kat sini? Haimi sebagai pakar yang dari segi negara bangsa, boleh tak Miss ceritakan kami tentang apakah maksud negara bangsa? Kenapa tiba-tiba nak ambil tahu ni? Sebab mereka berdua tu. Guys, berhenti gaduh guys. Korang nak tahu tak apa itu negara bangsa? Boleh, tapi saya nak minta korang dengan korang semua. Negara bangsa diiktirafkan satu negara dan satu bangsa. Negara bangsa merujuk kepada sebuah negara yang dihuni oleh satu bangsa yang berkongsi identiti yang sama seperti bahasa, budaya, sejarah dan adat. Sekarang, apakah yang perlu kita buat adalah menganalisis kelebihan dan kelemahan negara bangsa, mengenal pasti ciri-ciri negara bangsa dan mencadangkan langkah memperkukuhkan perpaduan dalam masyarakat majmuk supaya kita dapat tahu kenapa konsep negara bangsa wujud dan adakah Malaysia negara bangsa. Siap. Bagus, tunggu 3 hari lagi. Okey. 3 hari kemudian, selepas menjalankan pencarian atas talian dan penyebaran soal selidik yang berjaya mendapat 50 responden. Berdasarkan pencarian dalam talian, perpaduan nasional negara bangsa biasanya lebih stabil kerana rakyat berkongsi etnik, bahasa dan budaya yang sama. Polisi sosial juga lebih mudah dilaksanakan kerana keseragaman nilai dan identiti kebangsaan. Selain itu, konflik etnik adalah rendah kerana kepelbagaian kaum yang minimum sekaligus menjadikan masyarakat lebih aman dan tersusun. Betul lah. Tetapi dalam ini pun cakap negara bangsa mempunyai kelemahan seperti kekurangan kepelbagaian idea dan budaya yang boleh menyukarkan inovasi dan perkembangan sosial. Risiko kebencian dan ketakutan terhadap orang asing lebih tinggi kerana masyarakat kurang terdedah kepada budaya lain. Selain itu, negara tersebut mungkin sukar menyesuaikan diri dengan globalisasi dan lambat menerima tenaga kerja luar yang diperlukan untuk membangun negara ekonomi. Tengok ini, berdasarkan soal selidik yang kita buat, kebanyakan responden setuju ataupun sangat setuju dengan ciri-ciri negara bangsa seperti mempunyai bahasa kebangsaan tunggal, kesetiaan kepada perlembagaan, sempadan negara yang jelas, nilai budaya yang sama sepenuhnya dan pemerintahan berdaulat tanpa campur tangan asing. Selain itu, kebanyakan responden juga setuju ataupun sangat setuju dengan langkah memperkukuhkan perpaduan seperti mewajibkan kurikulum sidang budaya, perumahan bercampur etnik perlu diperbanyakkan lagi, lebih mengamalkan amalan rumah terbuka berbanding kempen media massa, melaksanakan sekolah satu aliran dan menggalakkan dialog terbuka mengenai isu sensitif secara terkawal bagi mengelakkan salah faham. Secara kesimpulannya, konsep negara bangsa wujud kerana masyarakat manusia memerlukan satu bentuk penyatuan politik dan sosial yang stabil. Oleh sebab itu, Malaysia tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah negara bangsa kerana negara ini terdiri daripada masyarakat terbilang kaum dan budaya, terbentuk melalui penyatuan wilayah serta mengamalkan konsep perpaduan dalam kepelbagaian. Malaysia lebih sesuai digambarkan sebagai negara majmuk yang menekankan
tertinggi nasional melalui konsep Bangsa Malaysia dan Malaysia Madani. Thank you for watching. Bye. You buat gerak-gerak sikit macam tak perlu cakap, explain. Explain je, okay. Macam jangan gerak. Paling cantik. Yang tu dah tinggi lah, turun boleh lah. Tapi gelap tu. Okay, betul you masa rimau berdiri atas itu lah.